kedai yang menjual makanan kampung dekat bandar, lepas tu style berdulang macam ni. Susah nak jumpa, tapi kita boleh jumpa dekat sini. Okey geng, tu dia. Ini pun ada juga. Tu dia. Oh, kedai mewah, makanan premium, tapi bagi ayam kecil macam ni, aku tak berkenan betul. Oh, lambat. Oh, okey. Terima kasih. Melantak be. Okay, hai, assalamualaikum geng. Jumpa lagi kita. Okay geng, aku sebenarnya dapat satu jemputan untuk makan dekat satu restoran ni. Restoran ni aku boleh kata dia agak famous dekat Shah Alam. Dan yang uniknya, restoran ni dia menyediakan menu-menu kampung dengan cara berhidang. Nak tahu dekat mana apa yang aku makan, korang like video sampai habis. Tapi macam biasa guys, jangan lupa subscribe channel aku, Melantak Babe. Mel lapar Mel? Lapar tak? Ui, buat apa tu? Okay geng, jom Len. Nampak tak? Kedai ni, ui, dari luar pun dah nampak cantik dah. Kan? Betul tak? Sekarang ni kita siap parking dulu. Okey geng, makanan kampung kita dah biasa jumpa geng. Tapi kedai yang menjual makanan kampung dekat bandar, lepas tu style berdulang macam ni, susah nak jumpa. Tapi kita boleh jumpa dekat sini. Restoran Dapur Cik Lah yang berada dekat Section 13. Dahsyat ke lah. Ini pertama kali aku datang sini lah. So aku macam excited sikit. Okey geng, bagi aku tempat ni selesa. Tempat dia selesa, cantik kan. Nampak walaupun menjual hidangan-hidangan kampung, tapi tempat dia cantik dan mewah lah. Jom aku tunjuk kat korang lah menu-menu apa yang ada kat sini. Jom. Okey, jom kita usah ni. Ni dia punya menu-menu dia. Nampak Dapur Cik Lah. Jom kita usah menu-menu dia. Okey, ini ialah menu-menu pembuka selera. Nampak pembuka selera dia. Oh, ada lempeng, ada dadir, ada cekodok pun ada. Oh, lempeng kelapa kari sardin. Sedap tu. Ini kelapa masin pulut ikan ni. Ni kat utara biasa makan ni. Style. Lepas tu ada set talam. Set talam dia pun ada. Nampak ada macam-macam set talam. Sini memang famous lah dengan dia punya set talam dia. Kau tengok lah. Ni ikut korang lah. Tapi yang menarik ni, ini set talam kampung dia. Nampak ada set talam masak lemak, ada masak tempoyak pun ada, kari kepala ikan punya pun ada, kamhiong punya pun ada. Ini semua untuk set talam ni, korang ambil ni, korang ikutlah bajet korang. Tapi memang best-best. Semua lauk-lauk pauk kampung. Lepas tu kita pusing lagi. Kalau korang nak ambil ala-ala kad, sini pun ada. Untuk masak lemak cili api, masak lemak sotong sumbat pun ada, ikan tenggiri punya pun ada, asam pedas pun ada. Wah, best. Pusing lagi, nampak? Ketam kari kepala ikan. So macam-macam lah. Aneka sup pun ada dekat sini. Nampak? Ini apa ni? Ini ayam kampung. Wow, ayam kampung ada. So menu-menu kampung, ikan patin tempoyak pun ada. Nasi goreng ni selepas pukul 6 petang. Sama juga dengan mi goreng tu. Set-set ulam pun ada. Dan ini air. So tak pelik lah kenapa aku rasa kat sini, walaupun aku datang sekitar pukul 3 lebih, masih lagi ramai orang. Sebab menu-menu lauk kampung berhidang pula tu. Bayangkan geng, korang ajak family korang layan menu-menu kampung macam ni. Alamak, memang rambang mata. Aku dah rambang mata sekarang ni. Bila nak siap ni? Okey geng, tu dia. Ini pun ada juga. Tu dia. Okey geng, kau tengok. Penuh meja aku dengan lauk-lauk kampung kat sini. Okey lah, aku nak pergi makan dulu dah. Aku tertarik lah tengok benda ni. Okey geng, dah nampak tadi sekarang menu-menu yang terdapat dekat restoran Dapur Cik Lah yang berada dekat Section 13. Aku boleh kata kedai ni aku selalu lalu. Dan bukannya sekadar lalu, aku selalu nampak dekat TikTok orang datang kedai ni. Dan akhirnya aku berkesempatan untuk review kedai ni. Alhamdulillah. Aku cakap terus sekarang, menu-menu ni semua owner dia belanja lah. Aku cakap terus sekarang. Okey, restoran Dapur Cik Lah ni sebenarnya memang dah famous lah untuk orang-orang setempat. Lagi-lagi orang Shah Alam, memang diorang dah famous lah kedai ni. Diorang famous dengan menu-menu masakan kampung, dengan menu-menu set talam. Yelah, biasa makanan-makanan kampung kita dah biasa jumpa tempat lain. Tapi makanan kampung yang dihidang dengan set talam macam ni, tak banyak tempat buat lagi-lagi dekat Shah Alam. So aku beritahu lah set apa yang kau ambil. Okey, set talam yang kau ambil ni ialah set talam masak lemak. Nampak? Kat sebelah sini semua set talam masak lemak. Apa yang ada dalam set talam masak lemak ni ialah, pertama kau akan dapat masak lemak cili api, siput sedut. Kedua, kau akan dapat ikan goreng geng. Kau akan dapat ikan goreng. Ketiga, kau akan dapat ayam kampung. Ayam kampung geng. Lepas tu kau dapat ikan perkasam, kau dapat sayur pucuk paku, kau dapat ulam-ulam
ulam-ulaman, kau dapat kerupuk, kau dapat macam, dan kau akan dapat lempeng ataupun cokodok. Dan serta nasi lah. Okey, rasa tak lengkap pula menu-menu ni kalau kita tak layan ulam. Kat sini juga ada set ulam. Namanya set picit. Okey, set picit ni ialah set ulam-ulaman. Kau boleh makan dengan sambal kicap, budu ataupun air asam. Okey, nak menambahkan lagi kegairahan masa makan, owner dia belanja aku ni kari ketam. Allah. Aku ingat kari ketam dah cukup power dah. Dia tambah lagi ni udang sambal. Allah. Ini sambal udang besar-besar bas ni. So sekarang ni aku tak tahu nak makan mana. Sebab banyak sangat menu. Okay, kalau kau tengok masak lemak cili api ni, dia punya kuah dia nampak macam pekat-pekat melikat. Kita hirup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okay. Masak lemak cili api ni bila aku hirup, dia macam-macam. Dia berlemak, dia rasa kunyit, dia ada rasa masin-masin melemak sikit. Dia just nice lah. Dia tidak terlalu pedas lah, sampai kalau kau hirup tersedak kan. Kat sini kalau kau tak nak makan set talam masak lemak, kat sini ada set talam patin tempoyak, ada set talam asam pedas, dan ada set talam kari pelikan. So macam-macam jenis set talam kau boleh ambil. Jom kita layan dia punya siput sedut. Allah, besar siput sedut dia. Bismillahirrahmanirrahim. Siput sedut kalau besar, confirm isi dia besar, memang puas hati. Siput sedut ni nampak macam tak pedas, tapi dia ada pedas-pedas sikit. Sebab apa? Bila pedas-pedas sikit ni, dia hilangkan sedikit hanyir pada siput sedut ni. Tu aku suka. Dekat sini dia bagi ayam. Kat sini ada ayam kampung. Nama kedai-kedai kampung macam ni mestilah layan ayam kampung. Ayam kampung macam biasa lah. Kau sedia maklum, ayam kampung ni memang kurus. Ayam kurus macam ni pun nak dihidangkan orang. Aku tak faham kedai ni. Sepatutnya kedai ni dia tak boleh hidang ayam kurus macam ni. Kedai mewah, makanan premium, tapi bagi ayam kecil macam ni, aku tak berkenan betul. Tapi jangan salah faham, geng. Ini ayam kampung. Ayam kampung memang macam ni, kurus. Tapi itulah, ayam kampung kurus tapi dia berkhasiat. Layan tu. Bismillahirrahmanirrahim. Aku biasa nampak kedai ni dekat TikTok, geng. Aku biasa nampak orang review kedai ni macam sedap je. Kadang-kadang bila aku lalu kat kedai ni, aku tengok kenapa tengah hari ramai. Lepas tu aku tahu, rupanya dia hidangkan menu-menu kampung macam ni. Lepas tu jangan lupa dia punya sayur pucuk paku dia. Dekat sini kau boleh pilih sama ada kau nak ambil ikan masin atau ikan bekasam. Yang aku ambil ni ikan bekasam. Lama tak layan ikan bekasam. Kadang-kadang nak pergi Kedah baru dapat ikan bekasam. Gaul sikit dengan sayur, ikan bekasam dan lain-lain. Menjadi. Okey, aku nak komen sikit berkenaan dia punya lauk kerabu dia. Lauk kerabu dia ni sedap. Cuma aku rasa dia punya pucuk paku dia ni, potongan dia macam panjang-panjang sikit. Bila panjang sikit, bila kita gigit kadang boleh tercekik sikit. Dan untuk kerabu dia ni dia agak sedikit manis lah. Ni untuk pendapat aku lah. Walaupun owner belanja, kita kena cakap lah mana untuk penambahbaikan, betul tak kan? Sekali lagi. Bagi aku kalau masak lemak dia dah sedap, kau bergandingan dengan benda lain pun dah kira sedap lah. Okey, lepas aku nak cuba ni pula. Nampak ni. Inilah yang dimaksud dengan udang besar bas. Okey, yang ini udang sambal. Ini add on. Okey, kalau kita pergi kedai-kedai biasa, kita memang akan jumpa udang sambal. Tapi jarang kita jumpa sambal udang galah macam ni. So, besar. Dan bismillahirrahmanirrahim. Bila kau layan udang yang tebal, yang besar macam ni, baru kau rasa feel udang ni. Kadang-kadang bila kita makan udang-udang kecil, kita tak dapat rasa udang pun. Yang dapat cuma rasa sakit kaki kena gaut. Okey, bagi aku udang bila besar memang terselah lah rasa manis udang tu. Dan aku nak komen sikit pasal dia punya rasa sambal. Sambal dia kalau aku tengok, dia jenis sambal yang kering sikit. Dia sambal yang kering dan berempah. Untuk rasa pedas dia ada tapi terlalu mild. Yang selebihnya rasa sedikit manis lah. Okey, bagi aku udang ni memang sedap. Cuma kalau lepas ni udang ni dia bagi lebih banyak sambal dia sikit, sedap-sedap dia best. Sebab aku suka sambal yang paling basah-basah sikit. Tapi untuk saiz dan rasa dia, aku boleh puji, memang best. Kedai ni memang luas. Kau tengok kat dalam dia cantik, luas. Bagi aku susun atur ni cantik. Tempat makannya cantik, selesa dan luas. Dia berada dekat corner lot, parking pun banyak. So jangan risau dah. Dan lagi satu yang menarik, aku tanya pekerja dia tadi. Dekat sini bila kita order baru dia masak. Dia bukan macam kita makan nasi campur biasa. Dia dah siap masak. Yang ini dia order baru dia masak. Tapi alhamdulillah lah, disebabkan pekerja dia ramai, so aku dapat dengan cepat, tak lambat sangat. Bagi aku, kau datang 5-6 orang ambil set macam ni pun dah cukup dah. Simple, tak payah gaduh-gaduh. Makan sini ambil set macam ni dah cukup dah. Bagi aku dah cukup, lengkap dah. Tak payah pening-pening. Kalau kau nak ambil lauk lain, kau add on dia, senang. Lempeng. Okey. Terima kasih. Okey, geng. Untuk set yang aku ambil tadi, dia dapat lempeng ataupun cokodok. So yang aku ambil ni ialah lempeng. Dapat makan lempeng. Lempeng ni pula dimakan dengan kari sardin. Beritahu aku, mana kau nak jumpa kari sardin? Dah tak ada sekarang. Susah nak jumpa kan? So memang raya ni. Siapa peminat ulam, aku rasa tak lengkap kalau datang sini tak layan ulam. Ini dia set ulam picit. Set ulam picit ni, geng, dia ada, difahamkan aku ada 3 jenis. Dia ada set ulam picit air asam, set ulam picit budu, set ulam picit sambal kicap. Semua set ulam ni dia dapat sekali nasi. Okey, dan kau tengok dalam set ulam ni dia macam biasa ada bagi ulam-ulaman. Dia ada terung, dia ada timun,
timun, dia ada tomato, dia ada bendi, dia ada ikan rebus, ada telur. Dan dia akan makan ikut mana yang kau ambil lah. Lepas tu kalau kau tak nak makan ni, kau nak makan dengan ayam asam. Aku tengok ayam asam dia memang pekat, memang nice. Sambal kicap pun ada. Okey, ambil ikan kembung dia, kembung goreng dia. Ikan kembung ni macam biasa lah. Kembung macam biasa. Sampai kat lauk penamat aku. Lauk yang paling aku suka iaitu kari ikan. Kari ikan pula. Allah. Kari ketam. Kari ikan dah biasa makan, kari kambing ke kari daging dah biasa makan, kari ketam pula. Macam mana nak makan ni? Allah. Dia nak kata saiz besar tu biasa-biasalah saiz dia. Tapi untuk menu kari ketam ni tak selalu dapat cari. Aku pernah makan kari ketam lama dulu tapi dekat kedai mamak lah. Kau faham. Itu dah tak diisi dah. Oh, ada motor besar geng kat sini bising. Okey, meh aku tunjuk kat korang isi dia. Nampak tak? Aku nak isi, kita hirup dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Okey. Okey, kari dia memang pekat, berempah, dia lemak sedikit kat ujung lah, tapi tidaklah begitu berlemak. Cuma masa aku hirup tu dia macam sedikit masin. Ni untuk aku. Selain ketam ni, bismillahirrahmanirrahim. Ketam manis. Okey. Ketam ni memang sangat manis. Ketam fresh lah. Dia bukan macam ketam yang kau makan kat steamboat ke atau ketam-ketam kecil tu, bukan. Yang ini ketam dia manis. Kari yang aku kata masin tadi, bila kau dah gabung dengan nasi, hilang terus masin dia. Terus jadi pekat. Okey, kari ni mungkin kalau hirup macam tu dia tak berkena sebab dia macam pekat sikit. Tapi bila kau makan nasi dia balance, ataupun kau nak cicah dengan roti ke ataupun dengan lempeng nanti pun lagi best. Okey geng, aku nak terus makan. So siapa-siapa yang mencari pot-pot makanan kampung, aku dengan lauk-lauk yang best, dengan menu yang panas-panas macam ni. Okey, dengan gaya hidang berdurang macam ni, aku rasa kau datang kat restoran Dapur Cik Lah yang berada kat Stesen 13 Shah Alam. Kau pilih set apa yang kau nak, insya-Allah lah kau mesti puas hati punya. Okey geng, selamat makan macam ni. Jangan lupa subscribe channel aku Menang Tabik. Insya-Allah ada pot baik, ada beras, ada pot makan. Terima kasih sebab sentiasa support kau. Assalamualaikum. Bye bye.